Okey, sekarang Cik Ju nak ceritakan kepada korang Forever adalah pilihan terbaik dan insentif serta rewardnya yang akan membuatkan korang sangat-sangat happy. Sebab kita ni dah penat-penat berusaha kan. So bila kita dah penat-penat berusaha, mesti kita nak reward diri kita kan. Tetapi sangat-sangat tak berapa nak bestnya bila kita reward diri sendiri menggunakan kita punya modal. Kita punya duit, kita kena keluarkan duit kita sendiri. Tetapi dekat dalam Forever, kita dah penat-penat dah berusaha dan Forever bagi insentif yang sangat-sangat seronok. Sebab tu hari tu Cik Jo ada ceritakan yang latar belakang syarikat kan, yang tiga perkara yang kita kena tengok iaitu syarikat, produk dan juga marketing plan dia. So, marketing plan Forever, kita ada cuti-cuti percuma yang sangat-sangat seronok. Insentif yang sangat-sangat best. InsyaAllah, korang kena stay dengan Cik Ju, follow Cik Ju rapat-rapat dan korang akan sangat-sangat gembira setelah mendengar penerangan daripada Cik Ju. Okey, ini adalah insentif yang Forever telah sediakan kepada kita. Yang pertama adalah kafan. Insentif kereta. Insentif tabung kereta. Siapa dekat sini ada impian nak kereta, kan mesti ada orang yang nak kereta Alphard lah kan, Mercedes lah dan macam-macam lagi. So dekat sini kita ada insentif, Forever sediakan tabung kereta iaitu kita ada level lah dan setiap level ni lain-lain lah, macam level pertama, level kedua dan level ketiga. Dan insentif ni Forever bayar selama 3 tahun. Best ke best? Kita beli kereta tetapi company yang tolong bayarkan. Mestilah best kan? So inilah yang ada dekat dalam Forever. Dan paling best sekali insentif kereta ni, Kafan ni Forever bagi duit tu masuk ke dalam akaun kita. Maksudnya bukan kita dapat insentif ni kita beli kereta. Tak, kita boleh gunakan duit tu tak kira lah apa sahaja kita nak guna. Macam nak bayar hutang ke, nak settlekan amanah ke dan sebagainya kan. Nak beli rumah ke, nak beli motor ke, itu semua pilihan daripada kita lah. So ini yang untuk level 1 kita akan dapat 1,500 dalam masa 3 tahun. Forever akan bagilah. Dan level kedua 2,200. Level ketiga apa ni? Level ketiga dalam 3,000. Forever bayar selama 3 tahun. So korang bayangkanlah, korang beli kereta, korang dapat apa ni, syarikat tolong bayarkan. Best sangat-sangat. Ni dekat bawah ni kita punya mentor lah. Ini Kak Miza. Ini suami dia. Masya Allah dia dapat beli kereta Alphard. Alphard warna putih. Dan ini Cikgu Ayu. Cikgu Ayu ambil pencen awal. Lepas buat bisnes, dapat beli kereta dekat husband dia. Kereta Mercedes. So ini adalah kita punya Kak Lila. Kak Lila dia dapat hadiahkan kereta dekat mak ayah dia. Kereta dekat mak ayah dia. Siapa ada impian dekat sini nak bagi apa hadiah dekat mak ayah dia? Dekat sinilah tempat dia. So, ini Kak Miza. Kak Miza wakafkan van jenazah dekat orang kampung. Mesti korang ada niat kan nak apa? Nak sambil bisnes, kita boleh buat ibadah banyak-banyak dekat sinilah. So alhamdulillah. Dan ini adalah Kak Lila. Tadi dia beli kereta dekat mak ayah dia kan. Sekarang dia beli kereta dekat suami dia pula. Ini adalah kereta Ford. Lepas tu dia beli pula lagi gajah putih untuk diri dia dan keluarga. Dan dekat bawah ni adalah Kak Pida. Ini kuda kuning Kak Pida. Kak Pida beli kereta Ferrari. Dan Kak Miza pun. Kak Miza beli kereta kuda warna hijau. Dekat sini kita dah ada kereta kuning, hijau dengan biru. Merah je tak ada lagi. So siapa ada impian nak pakai kereta kuda warna merah? Cepat type dekat sini. Alhamdulillah, Cikgu doakan semoga korang pun dapat capai impian korang, dapat kereta impian yang korang idam-idamkan, insya-Allah. Okey, ini adalah Kak Azah. Kak Azah ni dulu dia bekerja selama 24 tahun dekat bidang dekat hospital klinik swasta. Dan alhamdulillah dia disebabkan dia berhenti kerja selama 24 bulan 24 jam dia berhenti kerja, dia dapat hadiahkan kereta Bellfire dekat suami tercinta. Bayangkan korang, dia ni bekerja makan gaji. Nak solat pun tak senang. Korang bayangkanlah kalau kita bekerja kan, kita nak solat kita kena cepat-cepat. Tak boleh lama-lama. So macam mana kita punya masa kita dengan Allah kan. Tetapi selepas beliau berhenti kerja 24 jam, beliau dapat hadiahkan kereta dekat suami beliau dan beliau juga dapat buat ibadah, dapat buat bisnes hanya daripada rumah dan sekarang happy-happy dah, income 5 angka. Income 5 angka hanya buat bisnes dekat rumah. So alhamdulillah. So insentif kita, ini adalah insentif yang kedua, insentif cuti-cuti 5 bintang pada bulan Oktober. Kita
Paling best sekali, Eagle Manager ni kita fight sorang-sorang. Macam kita fight, kita buat sorang-sorang je. Suami kita tak buat pun. Tetapi Forever tetap bayar dua tiket flight, hotel, makan semua free. Lepas tu kita dapat lagi training bersama top leader dunia. Korang bayangkan lah kan. Korang bayangkan. Korang berada bersama top leader dunia. Leader nombor 1 sampai 10. Masya Allah, macam mana dia punya energi dia. So, setiap tahun kita, lokasi kita berbeza-beza. Korang hanya buat sale dalam 700,000 sahaja tetapi boleh layak dua tiket percuma dan dapat dividen 3 tahun setiap tahun. Okey, kita dah pergi dekat Cancun, Rock the Boat, EMR kan. Lepas tu nanti bulan 10 ni, bulan 9 ni kita akan pergi ke Phuket pula. Cuti-cuti bawa suami. Masya Allah. Okey, ini ada antara yang kita pernah pergilah. Rock the Boat, Venice, Dubrovnik, Tristi. Dan insentif ni kita buat seorang-seorang saja tapi tetap company bagi tiket untuk dua orang. Okey, ini adalah insentif yang kedua. Insentif yang kedua adalah Global Rally. Global Rally, Rally pun sama juga. Kita akan dapat dua tiket, flight, hotel, makan percuma dan kita juga paling best sekali kita dapat duit poket dalam USD. Maksudnya korang tak payah nak apa, nak susah hati dah nak standby berapa puluh ribu. Berapa puluh ribu nak kena keluarkan duit, keluarkan modal. Sebab dekat sini company semua dah sediakan. Duit poket semua untuk korang nak shopping dekat sana. So sangat-sangat best. So korang buat sale yang sama. Macam yang percutian EMR tadi, korang buat sale yang sama. Korang boleh dapat juga insentif Global Rally. Dan paling best sekali insentif Global Rally ni adalah kita dapat dividen 3% daripada 168 buah negara. Korang bayangkanlah, korang buat dekat Malaysia saja tapi korang layak untuk dapat dividen 3% dari hasil sale yang 168 buah negara buat. So alhamdulillah kita dah dapat pergi Dubai, kita dapat pergi Dallas, Stockholm, kita dapat pergi Abu Dhabi. So banyaklah. Okey, ini adalah duit poket yang company sediakan. Korang bayangkan paling kecil sekali 1,500 500 USD. 500 USD paling kecil. Korang darablah dengan 4. Berapa korang dapat? Kita dibayar USD tau. Ini adalah duit poket yang apa Forever akan bagi kepada achiever yang layak lah, yang menerima duit, yang menerima insentif Global Rally. Dan paling banyak sekali kita pernah dapat baru-baru ni dalam berapa ribuan, 10,000 macam tu. Dekat sini 30,200 USD. Sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Korang pergi cuti-cuti, korang dapat pula duit poket, korang boleh shopping-shopping dekat sana. Kan? So alhamdulillah. So ini adalah dan pada tahun depan 2026 kita akan pergi lagi ke Dubai. Kita akan pergi lagi ke Dubai dan dia punya syarat dia nak kena fight daripada sampai bulan 12 ni. Daripada Januari sampai Disember. Sampai Disember ni. Masih lagi sempat untuk kita fight. Dan tarikh dia dalam 21 hingga 26 April 2026. Ini adalah insentif dividen yang bakal kita dapat dari sale 165 buah negara. Korang bayangkanlah kat sini. Ini adalah Kak Azah. Kak Azah yang dulunya kerja 24 tahun di bidang swasta, berhenti 24 jam dan alhamdulillah sekarang beliau dapat terima dividen CBM. Cek dividen 3% daripada 168 buah negara. Best kan? Ini Kak Lila. Kak Lila ni pun kita punya mentor lah. Beliau juga akan ajarkan macam mana cara nak fight. Dan ini Cikgu Ayu. Cikgu Ayu ni dia dia ambil pencet awal. Dia kata dulu dia nak dia punya bonus tahunan dia sebelum dia berhenti kerja dan selepas dia buat forever lebih 3 kali ganda. Masya Allah, tabarakallah. Daripada bonus tahunan 60,000 naik sehingga 600,000. Korang bayangkan macam mana dia boleh buat. So sekarang dia dah pencen awal, dia fokus dengan Forever sahaja. Ini Asha Juma. Ini Asha Juma dapat dividen CBM, dividen 3% daripada 165 buah negara. Ini adalah kita punya Nur Fazlina, iaitu kita panggil Ina kecil. Waktu ni dia tak dapat pergilah. Dia tak dapat pergi tetapi dia punya bonus terus masuk dekat dalam akaun dia. Okey. Dan ini adalah Rof Kid. Rof Kid ni top leader dunia nombor 1 dan ini kita punya mentor lah, Datuk Desmond Kong. Beliau pun adalah antara top dunia juga, Masya Allah. Dan bonus ni dibayar, insya Allah dibayar
setiap tahun dividen 3% kepada kita lah, walaupun kita fight di Malaysia sahaja tapi kita layak. So dekat sini kita bukan hanya jadi jago kampung tetapi kita juga jadi jago dunia sebab kita main pasaran global dunia. Okey, ini